Assalamualaikum semua. Welcome back to Mujahidin Group channel. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Mujahidin Group. Okay. So hari ni kita bawakan kita punya mini convention trip Achievers Bangkok dan juga Star Convention trip lagi Korea. So this is the second Achievers untuk dua-dua convention ni. So kita bawakan Fazrina hari ni. So Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. So boleh tak perkenalkan sedikit tentang diri Fazrina hari ni? Okey, baik. Nama saya Fazrina binti Faizalim, berumur 34 tahun dan sudah berkahwin. Okey. So Fazrina asal daripada mana? Saya berasal daripada Seremban lah, Negeri Sembilan. Okey Faz, boleh tak ceritakan sikit tentang pengalaman Faz dari segi kerjaya sebelum ni? Okey, saya punya pengalaman bekerja, saya pernah bekerja makan gaji lah, bekerja di sebuah company, syarikat Chinese company. Dia supply equipment system untuk macam reban ayam yang komersial. Macam contoh kita punya klien yang terbesar ialah Ayam Mas, semua tu lah. So yang itu saya dalam tu, saya punya job scope ialah saya handle projek untuk pembinaan reban ayam lah, pembinaan reban ayam, dan saya yang buat akhirnya in charge untuk tender ke project quotation semua tu. Lepas tu deal dengan klien-klien tu lah, customer tu lah. So berapa lama dekat sana Faz? Saya bekerja di syarikat itu selama 4 tahun. Dan kemudian saya berhenti kerja, saya sambung buat bisnes lah, bisnes kecil-kecilan lah. Okay. Seterusnya, macam mana Faz boleh daripada job scope makan gaji tu tadi boleh terfikir nak buat bisnes ni? So saya bekerja di syarikat tu dah 4 tahun. So saya cakap saya tengok every year punya increment. Setiap tahun hanyalah RM50 setiap tahun. So boleh bayangkan selama total 4 tahun dapat RM200 kenaikan gaji lah. So saya rasa saya tak boleh. Saya rasa masa tu pun income saya bawah RM3,000. So saya rasa tak apalah, saya berhenti kerja. Saya try untuk ceburkan diri dalam bidang bisnes yang saya rasa saya langsung tak boleh buat. Saya rasa sebab saya seorang introvert. Saya seorang introvert yang saya rasa tak boleh berdepan dengan orang, tak boleh buat sale, nak macam mana aku nak menjual semua. So tapi saya tak apalah, aku rasa macam tak apa, aku redah je. Redah je, kita langgar je. So saya buat bisnes kecil lah. Macam contoh saya jual kaftan, saya jual tudung, saya jual kurma, saya jual biskut raya, saya jual macam-macam lah saya jual. Lepas tu saya pernah buat kiranya bisnes nasi lemak kan. Kita kiranya buat kat satu stall kecil, lepas tu kita akan hantar ke kedai-kedai juga. Macam tu kita supply juga nasi lemak kat ni. Kita ada buat catering juga masa tu. Itulah. So macam mana dengan bisnes tu? Masih berjalan ke tak ada dah? Dah tak ada dah. Semuanya tu. Alright. Starting dia macam ni, sebab kita dah try macam-macam bisnes. Macam contoh bisnes makanan semua ni. So macam kita perlukan modal juga, modal yang besar juga untuk start every business ni. So lepas tu dia dengan modal besar, tapi untungnya sangat kecil. So time to time kita pun rasa macam susah. Setiap kali kita nak cari customer baru. Lepas tu macam contoh lah, aku macam contoh jual nasi lemak. Jual nasi lemak ni semua orang menjual, banyak kompetitor. Tapi saya cakap lah, sederet tu banyak je 2-3 orang menjual nasi lemak. So masa satu time tu kita jual nasi lemak, tapi harga kos macam contoh bawang segu ni sampai RM50. So kita rasa macam mana kita nak menjual kan, barang harga mahal. Bila kita naikkan harga, orang bising, macam customer bising, takkanlah tiba-tiba dah naik harga kan, dah hari tu berapa ringgit tiba-tiba dah naik harga. So orang pun macam tak suka, orang pun macam mahalnya macam tu. Lepas tu kita pun fikir okey lah, tak boleh lah bisnes ni. Lepas tu bisnes makanan ni kita nak cuti pun susah, Lepas tu bila kita cuti, orang pun start macam customer berkurang. Lepas tu customer macam rasa macam kita ni macam dia ni sekejap buka sekejap tak tutup. Lepas tu bila kita sakit, seminggu cuti macam tu, income tak ada, susah lah. Alright. So maksudnya bisnes orang ramai lah tu. Betul. Okay. So after dah meniaga kecil-kecilan tu, kenapa bidang takaful jadi pilihan Faz sekarang? So pilihan takaful ni menjadi pilihan saya disebabkan olehnya flexible working hours tu lah. Flexible working hours. Lepas tu kita punya income semakin hari, dia macam tak ada limit. So kita boleh buat banyak, kita dapat banyak. So every businessnya tu kita meningkat lah. Setiap bulan kita punya income meningkat. Macam contoh saya pernah buat yang bisnes sebelum ni, setiap macam contoh kalau bulan tu tak ada sale, maksudnya bulan tu tak adalah income.
So macam bisnes dekat insurance ni, selama 6 tahun diorang akan bayar kita. So selama 6 tahun tu income kita semakin lama semakin meningkat. So bisnes kiranya bisnes kiranya bidang-bidang insurance ni juga ialah sebuah business legacy lah. So kita mungkin akan turunkan kepada kepada anak kita kan, kepada kita punya legacy. Okay, alright. So sekarang ni Faz dah berapa lama dah dalam bidang takaful ni? Dan boleh tak cerita sikit journey dalam bidang takaful lagi ni? Okay, saya starting bidang takaful ni tak lama. Maksudnya tahun ni merupakan tahun kedua saya lah. Merupakan tahun kedua. Tapi sebenarnya dah ambil exam tu dah lama dah, 4 tahun lepas. Tapi masa tu tak mula lagi, tak coded dengan mana-mana company lagi. Tapi selepas 2 tahun lepas tu barulah saya coded dengan company yang A tu. Company A Company A. Oh, okay. A ada ke? Itu kat Company F lah, Company F. silap. Tak apa, jalan je. Okay. Company F. Company F. Lepas tu kemudian bertukar kepada company E. Dan sekarang ni company Emet Life. So maksudnya apa ni, F, E, A. So berbeza-beza lah. Ya betul. Alright. So dah berapa lama dah dekat Emet Life? Dah berapa lama di Emet Life? Nak dekat setahun. Kiranya sekarang ni dah bulan ke-10 lah. So maksudnya start join pada coded bulan 7 tahun lepas. bulan 7 sampai, maksudnya tahun lepas buat bisnes selama 5 bulan sajalah. Lebih kurang 5 bulan, sebab sekiranya ujung-ujung coded bulan 7, start bisnes bulan 8. Alright. So apa yang Faz dah achieve selama 5 bulan tahun lepas? Alhamdulillah, selama 5 bulan tu dah achieve banyak benda. Macam-macam kontes pun saya dah achieve. So macam contoh kontes, kalau nak sebut satu-satu memang tak terkira lah, tapi saya akan cerita sebut juga sebab itu kiranya achievement saya. So achievement saya dah dapat pergi macam Tanah Aina, ada dapat Bangkok, dapat pergi Seoul, dapat smartwatch, dapat Tashinggo, dapat event contest agency, dapat jaket Profast. Lepas tu dapat yang ni merupakan juga unit punya, saya dapat juga. Lepas tu gold bar. Banyak benda yang saya dapat. Alhamdulillah. Alright Faz. So since dah dekat 2 tahun ni, daripada F ke E, sekarang ke Emet Life. So kenapa Faz pilih Emet Life sebenarnya? So why Emet Life? Kenapa saya memilih Emet Life ni? Disebabkan oleh yang skim tu lah. Skim dia, requirement dia tak terlalu tinggi, achievable. So every month kita secara konsisten, Alhamdulillah saya achieve. So kemudian macam contoh kalau saya recruit, saya dapat get macam reward lah. Get agent, saya dapat reward RM300. Kalau agent tu masuk skim, so saya dapat additional lagi RM300. So total satu orang saya dapat RM600. So kemudian kita kat sini ada fast track UM lah. So untuk dapatkan title UM tu, kita dapat UM tu, kita dapat buat production 100,000 group production sahaja. So Faz target to become unit manager lah. Ya betul. Okay Faz, tadi kita dah cerita why Emet Life. Sekarang kita nak tahu daripada company FE, sekarang kepada Emet Life pula, kenapa Mujahidin Group menjadi pilihan hati Faz? So kenapa Mujahidin lah? Kita terpaksa lah ikut kan suami kita. Takkan kita jadi derhaka. Tak cuba syurga nanti tak? Tiba kita lain pula kan, agensi ke lain company. So jawapan yang mudah dan tepat. Alright. Okay, 5 bulan ni adalah masa yang pendek untuk achieve macam-macam sebenarnya Faz, sebagai new agent. Okay, so Faz dah achieve sampai ke Star Convention, di mana tak ramai agent boleh achieve dalam tempoh 12 bulan ni. So apa planning Faz sebenarnya sampai achieve ke Korea, Bangkok ni semua? So basically macam saya tak ada masa, macam kiranya planning awal tu kita nak income lah, sebab masa belum ada income yang kukuh kan, kita nak start balik kita punya life semua. So nak ada income yang banyak, 5 figures income kalau kita punya goals lah. So planning, lepas tu macam bila kita fikir nak achieve income tu dengan secara macam ni automatically, so kita akan achieve semualah kontes yang ada. So secara konsisten kita akan achieve semua kita punya, setiap bulan kita punya production, kita achieve kita punya semua kontes, kita dapat reward semua tu. So maksudnya Faz punya planning adalah untuk achieve
skim maksimum yang membuatkan boleh achieve Bangkok Korea dengan Ya betul, time sebab frame kita punya skim ni selama setahun kan. Setahun tu, so kita tak nak sia-siakan lah skim tu. So kita kalau boleh memang setiap bulan tu achieve paling maksimum. Ramai yang nak tahu cerita pasal FAST hari ni. So sekarang ni semua pun ditanya soalan yang sama tentang boleh tak share sikit tentang kenangan pahit FAST dalam kehidupan? So kenangan pahit pahit ni yang saya rasa saya tak boleh lupakan dalam masa macam ni diuji dari segi masa tu dengan masalah kewangan dan juga masalah kesihatan dalam masa yang sama. Dan masa tu dah tak ada duit. Masa tu dalam duit pun dalam tangan dah tak sampai RM200. Lepas tu masa tu lah diuji dengan masalah kesihatan yang perlu pergi dapatkan rawatan di klinik. So masa tu berfikirlah sampai menangis. Sampai menangis berfikir, ya Allah, kalau aku pakai duit ni, apa aku nak makan kan? Tak ada duit makan. So masa tu betul-betul diuji lah. Tapi masa tu dalam hati macam bersyukur, ucapkan Alhamdulillah, cakap aku dipilih, diuji. Itu yang buatkan kita kuat dan bangun balik lah. So macam mana pun kita doa yang kita diberikan sembuhan dengan cepat, diberikan kesihatan, dikurniakan kesihatan yang baik. Semoga kita dapat bekerja, cari rezeki, macam tu lah. Okay. So dari segi manis dia macam mana? Dari segi manis, mestilah yang berkahwin. InsyaAllah adalah momen-momen manis yang akan datang. Macam tahu dikurniakan zuriat ke akan datang. Dapat pula lelaki hello kan. Macam mana? Itu saya tak cakap kan. So ada lagi selain daripada berkahwin tu? Memang kenangan manis memang berkahwin saja. Setakat tu kahwin. Kenangan manis. Seronok dah kahwin. Okay. Betul lah. Alright, Kamal. Nak kata banyak pergi travel lagi. Fast. Since sekarang ni kita punya subscriber pun dah ada 1.2 juta 5 km. Alright. So apa ni, mungkin diorang adalah bakal-bakal klien FAST lah. So kenapa, apa kelebihan yang ada dekat FAST sampai diorang nak kena jadi klien FAST berbanding dengan beribu ejen yang ada dekat dalam Malaysia ni? So kelebihan saya, of course lah, saya available lah 24 hours kan, macam 7E. Combination store macam tu lah. Lepas tu saya ni yang paling tepat sekali, saya rapat dengan bos. So apa-apa kita boleh cari bos. So kabel cepat kuat sikit lah, kan? kabel kuat. Buat kerja 24 jam lah. So tak boleh lari daripada bos. Alright. So seterusnya Faz, hari ni dari segi rekrutmen, selain daripada sale, of course kita buat rekrutmen. Kenapa hari ni orang dekat luar sana kena jadi partner Faz dalam Mujahideen Group? So kepada siapa yang berminat untuk jana pendapatan, nak cari peluang kerjaya yang baru untuk jana pendapatan, income yang kiranya tak ada limit, so bolehlah join kami dekat Mujahideen ni untuk jana income. So nak tahu cara macam mana, kita ada kita punya guide, kita ada kita punya sistem, kita ada macam-macam lagi. So even kita dekat sini, kita akan guide lah daripada A to Z. So saya ada own testimoni saya sendiri. Saya dah lahirkan pun ejen yang ada dapat achieve income pada bulan pertama RM5,000, RM5,000 ke atas. Ada yang achieve RM3,500 dan ke atas. So itu saya punya own testimoni. Saya rasa sangat satisfied dengan apa yang saya achieve ni. Saya rasa macam saya dah bantu orang untuk jana income, diorang ubah diorang punya lifestyle ke, ataupun ubah macam contoh ada yang nak bantu keluarga. So saya rasa sangat happy. Dan tambahan satu lagi, Faz rapat dengan bos. Apa planning Faz 5 tahun ke depan? So planning saya untuk 5 tahun ke depan, so saya planning untuk ada jadi UM yang pertama sekali, jadi unit manager, dan ada sendiri own agency in future. Lepas tu mungkin dengan 1000 active agent akan datang, dengan lahirkan lebih ramai MDRT, lebih ramai leader, InsyaAllah. Okay. So dari segi harapan Faz dalam industri takaful ni? So dari segi harapan saya pula dalam industri ni, ya. Cut. Okey Faz, last kali, apa harapan Faz dalam industri takaful ni? So harapan saya nak
achieve lah saya punya, dalam apa yang saya tertulis dalam vision board saya tu, saya nak achieve semuanya. Macam contoh saya nak tunaikan umrah, saya nak ada kereta saya sendiri, kereta saya, so kereta idaman saya ialah G-Wagon. Lepas tu kemudian saya nak ada rumah sendiri, lepas tu saya nak ada income yang banyak untuk saya sara kedua bapa saya. Lepas tu untuk kiranya income yang banyak juga untuk saya lunaskan segala hutang yang ada. Kemudian saya nak travel, sebab itulah saya punya minat. Saya punya minat untuk travel all around the world lah. Okey, amin. Amin, Okey, insyaAllah. so itu saja untuk channel ataupun episod kali ini. So jangan lupa like, share dan subscribe Mujahidin Group Channel. Assalamualaikum, bye bye.